عنه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberi kita ruang dan peluang untuk bersama di antara maghrib dan isya ini untuk kita talaki Al-Quran, baca Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dikaji Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat pada kita yang seluruh insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebelum kita mula, hari ini kita akan masuk ke surat yang ke-9 pada ayat yang ke-60. Surat 9 pada ayat yang ke-60. Iaitu wa idh istasqa Musa dan qaumih. Ini masih lagi berkisah cerita tentang kelebihan Allah nak sebut nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Musa. Lepas baginda beserta dengan umatnya terlepas daripada dikejar Fir'aun. Mereka keluar daripada daerah Mesir. Mereka pergi satu tempat dan mereka kekurangan makanan. Dan selain makanan, mereka juga tak ada air. Artinya, inilah yang dikatakan dengan mukjizat Nabi Musa AS, mana dengan tongkat Nabi Musa bentuk aqul nadrib bi 'asaka al-hajar fanfajarat, maka terpancanglah padanya 12 mata air. Mas sekali dah itu yang disebut ada 12 tempat. Ini ada 12 punca air itu. Setiap kaum dapat minum dengan semestinya. Cerita tentang kelebihan. Allah nak cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada umat Bani Israel. Masih lagi tak syukur ke? Ketika itu kamu dalam kesusahan, ketika itu kamu dalam keadaan yang sangat-sangat
bawah sekali, terendah, di saat yang terendah sekali. Ketika itu Allah bantu dengan pertolongan-pertolongan yang hebat yang kita panggil sebagai mukjizat. Baik ya. Dan kita akan baca insya-Allah pada sebelum kita mula sama-sama kita baca berkat kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, saya besarkan sikit. Okey tak tu? Okey. Kita baca baru kita ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Nafas panjang-panjang sama-sama ya. 1, 2 mula. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Yang ni kena bezakan sikit. Yang sama. Wa idhis wa idhi zi. Hujung lidah. Hari ni bawah gigi. Hujung lidah ni sentuh hujung lidah ke atas. Tuzan. Ketika dia berbaris, tahan nafas, jangan keluarkan angin banyak sangat. Wa idhi zi. Semasa sin, hujung lidah sentuh gigi bawah. Terbalik pula ni gigi bawah, sentuh gigi bawah. Ni. Jadi kita punya lidah tu lis dan huruf sin keluarkan angin banyak. Beza dengan zal. Zal angin tak banyak. Dia bersifat fahathahu syakhsun sakat. Tak. Dia bukan bersifat hamas. Dia bersifat jahar. Jahar tu apa benda? Jahar tu angin tak terlepas keluar. Jadi kita tahan. Zi tak. Yang mana angin keluar? Sin. Wa idhis baru keluar angin. Faham kan? Nampak kecil tempat tu, tapi yang sama kan. Dia bunyi seakan-akan kan. Wa idhis tasqa wa idhis tasqa, samakan bunyi sofir tu, bunyi desir tu. Angin yang keluar tu kita panggil sofir. Sofir tu desir, bunyi ular tu. Wa idhis tasqa, samakan bunyi Musa. Beza dengan wa idhis tasqa macam nak buat? Angkat pangkal lidah. Sebab itu makhraj huruf qaf. Angkat ke langit-langit. Dengan jangan muncung. Ya, muncung itu bentuk huruf tu besar, kuat, tapi dia tak tebal. Kosong, macam kosong.
Wa idhistasqa kosong. Wa idhistasqa. Saya buat apa tu? Mulut ni jangan muncul dan angkat pangkal lidah. Nanti kalau jumpa huruf-huruf yang tebal, saya panggil tebal dalam bahasa Arab sebut isti'la. Tebal, angkat pangkal lidah tu, maka bunyi dia sedap lagi. Itu dia punya tips dia lah. Nak dapatkan tebal, angkat pangkal lidah. Kena latih ya, kena latih. Contoh kena latih lah. Dengan to, dengan to, kho, bo. Okay, itu kena angkat pangkal lidah. Yang do itu muncul, bo muncul, wo. Jadi huruf-huruf tebal nanti kita sebut angkat pangkal lidah, angkat belakang ni. Pangkal tu yang sebelah sini, belah sini, belah belakang ni. Okey, baik ya. Sambung. Wa idhistasqa Musa liqaumihi, liqau kan biasa bunyi kan? Liqau kan liqau, liqau dulu, baru muncul untuk huruf waw. Macam tu. Musa liqaumihi, kan ini dia. Musa liqaumihi faqulna, angkat pangkal lidah. Faqulna rib bi'asa, huruf dhad sedikit berat. Tepi lidah ya. Macam ni. Okay. Tepi lidah. Ini tepi lidah ya. Tepi lidah sini dan sini. Dia boleh kiri dan kanan. Dia sebut huruf dhad, wadhadu min hafatihi. Huruf dhad itu terletak di tepi. Idh waliya, sentuh mana? Sentuh di geram sebatas. Jadi bergerak ni gigi bawah ya. Okay. Ni. Sampai. Jadi kena sentuh sini. Kena sentuh ya. Sama ada nak ditolakkan ataupun tarik dari, tapi bergeraknya macam ni. Jadi daripada depan ke belakang, perlahan. Jangan cantik. Digerak. Itu kita panggil sebagai istitolah, memanjang. Itu pergerakan huruf dhad. Kita bukan walad bo. Kalau panjang, huruf dhad tu memang huruf tu panjang. Walau. Itu slow motion lah. Kalau kita buat dalam keadaan bacaan tartil ni lah. Nanti kalau kita dah baca laju hadap, bukan macam tu lah. Walau bo, cukup dah. Ya? Cuma untuk permulaannya nak faham pergerakan dia daripada depan ke belakang ataupun belakang ke depan. Sama ada kanan, ilwaliya, la rasa min aisarau, sama ada sebelah kanan, au yumnaha, ataupun sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kiri ataupun kanan. Itu kaedah dia lah nak sebut untuk huruf dhad. Jadi semasa huruf dhad ni mati, tepatkan dia. Faqulna rib. Dan dhad ni jangan sama panjang dengan ba. Apa yang sama panjang dengan ba? Mati dia tu. Faqulna rib bi'asa. Faqulna rib bi'asa. Dhad tu lagi panjang daripada ba. Dia punya tempo dia. Tinggi dah sikit ya. Faqulna rib bi'asakal hajar. Baru ya. Okay, kita try yang ni ya. Sama-sama. Ni ada jumpa dah ayat yang susah kan. Ni banyak bincang sikit ya. Huruf dhad dan huruf ba. Huruf dhad dan huruf ba. Tebalkan huruf qaf ya. Sama-sama kita ulang balik. Ra ni pun hajar, tebal ya. Sama-sama tarik nafas. Ulang balik sama-sama. 1, 2, mula. Wa idhistasqa
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Nampak tak? Ada huruf-huruf yang tebal, ada yang nipis, jadi ada variasi bacaannya. Terus, فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. Pas, 1, 2, mula. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. Okey, baik. Sama, iaitu huruf Tha. Tha dengan Shin. Ini kena bezakan sikit. Minhus, macam huruf Zal tadi. Huruf Zal kat mana? Hujung lidah sentuh kecil atas kan? Di kaki atas. Itu tempat yang sama huruf Tha. Dan huruf Tha ni ada keluar angin tak? Ada. Dia kontra dengan huruf Zal tadi. Zal tadi tahan, tak ada keluar angin. Kita panggil hamas, angin terlepas. Jadi angin yang terlepas pada Tha, jadi lepaskan. Min husnata, jangan tahan. Min husnata, tahan. Min husnata ashrata aina. Huruf Tha, lepaskan anginnya. Shin ni bersifat fahathahu syahsun sakat. Dia huruf berapa? Huruf hamas juga. Keluarkan angin juga. Sama. Tha dengan Shin. Min husnata ashrata aina. Biasa kita tak cukup sifat tu je. Biasa kita min husnata ashrata aina. Okey lah kan? Sebenarnya lebihkan sikit, cantik lagi bacaan kita. Min husnata ashrata aina. Kemas sikit. Ya? Nafas panjang-panjang kita ulang. Fajarat. Sedia 1, 2, mula. Fajarat min husnata ashrata aina. Tips ni macam tu je. Sebenarnya kita ni baca dah betul. Cuma nak kasih cantikkan aja. Cantikkan apa? Dengan sifat. Ya? Sifat huruf tu. Ya? Itu yang dikatakan dengan tahsin, dengan tajwid. Tajwid itu ialah apa? Kita baca huruf tu betul. Tak, betul. Tapi kurang apa? Kurang sifatnya. Sifat apa? Sifat yang tadi kata tertahan, terlepas angin dan sebagainya. Ya, itu je. Terus, qad alima kullu unasim mashrabahum. Nafas panjang-panjang. 1, 2, mula. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Ya. Ini ada qalqalah. Qalqalah ni qalqalah surah. Surah kecil. Jadi lantunan dia jangan berat. Qad alima, tak. Qad alima. Ini acak kali saya sebutlah. Bila walaupun dia berada di akhir kalimah, di akhir apa? Akhir kalimah, tapi kedudukan cara bacaan kita adalah wasal, sambung. Jadi sebenarnya bukan kedudukan dia kat mana, tapi kedudukan sama ada kita baca wasal ataupun waqaf. Kalau waqaf, qad, baru betul. Tapi kalau sambung, qad alima. Jadi itu membezakan bunyi surah dan kubra. Qad alima kullu unasim. Dan dengung. Sini ada dengung, gunnah, idgham ma'al gunnah. Dan semasa masukkan unasim, tak, sim, tak begitu. Ini adalah idgham kamil. Macam Ustaz tahu ni kamil ke naqis? Atas mim ni ada tanda apa? Sabdu. Itulah yang menunjukkan dia adalah idgham yang sempurna. Jadi terus masuk huruf mim. Unasim, jangan lambat. Unasim itu naqis. Macam kita baca nun mati bertemu ya.
Yaqulu. Sama ke? Tak sama. Bunyi ni berbeza. Apa tak tahu kan? Semua kita belajar dulu dengung aja. Rupa-rupanya ada beza antara bunyi tu. Kita baca Yaqulu unasim mash. Bunyi beza. Jangan unasim, jangan tarik, jangan diayunkan. Bila ayun dia jadi naqis, terus masuk mim. Jadi bila pertemuan tanwin jumpa huruf mim, jumpa huruf nun, yang itu terus tangkap nun, tangkap mim terus. Jangan bunyi diayunkan. Dia jangan diayunkan lah. Bila ayun dia jadi naqis. Kita nak kamil. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Tebal. Angkat pangkal lidah. Mashrabahum. Kuat aja tapi tak tebal. Mashrabahum. Kita angkat pangkal lidah. Mashrabahum. Angkat pangkal lidah ya. Okay, baik. Sama-sama kita ulang. Qad alima. Dan nafas 1, 2, mula. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Gitu ya. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, 1, 2, mula. Washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baik. Ni kulu. Saya teringat pula semasa baca ni. Ini waw mati bertemu dengan waw. Waw mati bertemu waw, apa hukumnya? Hukumnya kat sini ialah mat tamkin. Kerana apa? Kerana waw ni mati sebelum dari depan. Dari depan. Jadi mat asli lah cerita-cerita. Ni bukan mat asli Ustaz, betul mat asli. Tapi oleh kerana pertemuan dengan waw, maka waw mati bertemu waw. Kalau ikut teori tajwid, huruf yang mati bertemu dengan huruf yang berbaris dan kedua-dua hurufnya adalah huruf yang sama, boleh diidghamkan. Boleh diidghamkan. Kita masukkan kepada huruf kedua. Adakah kita baca ulu washrabu? Tak kan? Kita baca panjang. Namanya mat tamkin. Mat tamkin ya. Bukan sekadar mat tamkin tu yang kita baca an-nabiyina kan, hawariyina kan, yang itu. Bukan itu saja, rupanya ada jenis lain, keadaan yang lain. Mana contohnya yang ni lah. Kulu washrabu dengan cara apa? Mat tamkin tu artinya dia baca 2 harakat. Kerana apa? Dia kekalkan 2 harakat kerana tidak nak berlakunya idgham kat sini. Dia nak kekalkan mat tamkin. Tamkin tu berkeras lah. Nak kekalkan 2 harakat juga. Ya. Tetap dengan 2 harakat. Walaupun pertemuan tu boleh idgham, dia nak tetap baca 2 harakat juga. Mat tamkin ya. Ulu washrabu. Huruf shin tadi habiskan ya. Jangan tahan. Ulu washrabu min rizq. Ini teknikal sikit ya. Nun mati bertemu ra. Hukumnya idgham bila gunnah. Dan kedudukannya adalah kamil, sempurna, bunyi ra. Jangan bunyi nun lagi. Mir, tak boleh. Mir dan ra ni merupakan ra nipis. Ra nipis. Kita panggil ra tarkik ya. Jadi nak dapatkan tarkik tu mudahnya. Mana kedudukan ra ya? Ra ni kedudukannya hujung lidah sentuh gusi atas. Ni siratan gusi. Ya, siratan gusi tu yang mana? Yang ni. Ni siratan gusi. Ni untuk huruf ta, ta, dal. Ta, dal, ta ya. Ni kasih. Mana ra kat sini je. Kedudukannya sikit je sini.
Sikit je sini. Sikit je. Sini. Cuba tuan-tuan buat. Ya. Dia getar tu sikit dengan tak. Tapi itu untuk latihan bagi orang ataupun kanak-kanak yang pelat. Kan? Nak latih kat situ. Kalau dia boleh bunyi tu boleh. Mana dia boleh sebut roh. Kalau dia tak kena. Kedudukan hujung lidah tak kena. Tu kedudukan hujung lidah tak kena pada tempat kat sini. Kat sini. Ini gigi kaca atas ni belah dalam. Hujung lidah tu tak kena sini. Itu tempat makhraj huruf ra. Jadi nak latih orang yang pelak ni, hujung lidah tu kena sini. Kenakan dulu. Dan mula getar. Dan getaran yang kita kendaki dari untuk ra yang nipis, jangan sampai tebal. Jangan angkat pangkal lidah. Satu, jangan angkat pangkal lidah. Dan kita buat cara senyum. Paling mudah. Mil kena tarik. Jangan lalu tangan. Kita punya mulut je mil. Cukup dah. Miliz. Sikit. Kulu washrabu miliz. Miliz. Dan lompat pada ra tu jangan dilamakan. Dengung. Itu dengung kan? Kalau bunyi macam tu. Itu dengung bagi qiraat lain. Qiraat lain ni. Qiraat siapa? Qiraat Hamzah dia baca Khalaf. Kulu washrabu miliz. Itu qiraat kita. Kita baca tanpa dengung. Tapi kedudukannya masuk pada huruf ra dan nipis. Dan zai, zai ni sifatnya apa? Biasa orang akan riz. Apa namanya? Lantun. Riz. Jangan sampai terlantun. Dan kita kena tunaikan hak zai itu dengan sofir saja. Getar. Bunyi lebah. Mirizqillah. Mirizqillahi wa la ta'thaw. Ain itu kat tengah halqum. Wa la tak masuk. Wa la ta'thaw masuk. Wa la ta tu hamzah. Wa la ta'saw tu hamzah. Wa la tak masuk dalam lagi. Wa la ta'thaw. Dia sampai ada bunyi kita panggil apa lah? Bunyi tu lah dalam bahasa Arab sebut bu'ah. Ada istilah dia. Kita pun tak tahu lah saya. Itu nama dia. Wala ta'thaw. Dia macam tahan lepas. Tahan lepas. Jangan wala ta'thaw. Itu lepas je. Sifat ain dia tawasud. Sebahagian huruf tertahan, sebahagian lagi terlepas. Macam mana kita nak buat? Tahan dulu baru lepas. Wala ta'thaw. Dengan ta'saw. Tahan aja. Wala ta'saw tu hamzah. Wala ta'thaw. Tahan aja. Wala ta'thaw. Tahan lepas. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Lama sangat ya. Okey. Huruf fa lepaskan anginnya. Mufsidin. Makhraj huruf fa kat mulut tak ada, dia kena nampak bibir. Makhraj huruf fa hujung gigi kaki atas ni, di atas sentuh perut bibir bawah. Move. Dia punya pergerakan mulut dia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala ta'thaw
ta'thaw fil ardi mufsidin. Okay? Ada beberapa tempat tu saya tekankan. Maka ini saya tekankan sebab apa? Sebab kebanyakannya baca okey tapi tak kemas. Maksud dia wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dia tak kemas. Kemas tu maksud dia cukup sifat, cukup syarat lah. Ya? Okey, baik. Sama-sama kita ulang. Sedia ya. Kulu washrabu. Tarik nafas panjang-panjang. Sedia 1, 2, mula. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Okay, baik ya. Baik, kita ulang balik wa idh tasqa sampai habis. Ya. Jangan lepas panjang-panjang, satu berhenti pada tempat yang kita berhenti tadi lah. Dan perhatikan juga pada tempat-tempat yang saya gariskan supaya kita berhati-hati di tempatnya. Sama-sama 1, 2, mula. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ya, alhamdulillah. Terus وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد. Pas panjang, 1, 2, mula. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد. Ya. Yang ini baru masuk idgham nakis. Tak sempurna sebab atasnya tak ada tanda sabdu. Baru boleh boleh. Ya. Tapi kat sini tak. Lan bunyi nun terus. Jangan lan apa? Jangan ditarik, diayunkan. Terus tekan nun baru dengung. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Boleh faham kan? Okay. Itu beza dia. Yang ini dua-dua adalah idgham ni ma'al gunnah. Ini idgham ma'al gunnah juga. Tetapi perbezaannya apa? Ini kamil lan nasbira ta'amiu naqis. Beza bunyi dia. Okay, sama-sama kita ulang. Wa idh qultum. 1, 2, mula. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya. Kalau dal ni qalqalah kubra. Sebab walaupun kita ada yang Quran tu dia sambung je kan. Kita oleh kerana kita berhenti ikut kaedah, ikut kemampuan kita. Kita nak berhenti. Jadi bertukar kaedah jadi qalqalah kubra. Ya. Ketiga waqaf. Saya sambung teruslah ya. Kalau nak patah balik ni tak sampai lagi. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Apa tak? Boleh ya? Ambil nafas panjang-panjang. Sedia 1, 2, mula. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma
ما تنبت الأرض من بقلها. Maksudnya ini qalqalah surah. Jadi lajukan. Fad'u lana qalqalah. Kenapa kita kena baca laju pada qalqalah surah ya? Dal ni sifat dia jahar. Jahar kemudian dia ada satu jahar tu tertahan nafas. Jahar lawannya hamas, tertahan nafas. Kemudian dia ada satu lagi sifat namanya syiddah. Syiddah ni suara pula. Suara pun tertahan. Dah tahan nafas, suaranya pun tertahan. Dan ulama seperti Dr. Aiman Suhaid, ulama daripada Suria, dia telah menakalkan ataupun membuat satu cara tempo bacaan yang mana kalau bacaan tu syiddah, dia tempo dia lagi cepat. Jadi cepat berbanding dengan rokhawah. Rokhawah yang mana? Yang ini contoh kha mati. Kita boleh kenal pasti bila huruf tu sukun. Dengar ya? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Jim ni qalqalah, jadi cepat. Jangan yukhrij lana. Nampak? Dia ada variasi tempo bacaan. Dia ada mana huruf cepat, mana huruf yang lambat. Kalau huruf tu bersifat kita panggil huruf qalqalah, kebanyakan huruf qalqalah dia akan cepat. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Macam tu kan? Ni kha ni rokhawah, jim ni syiddah. Huruf ni dia ada qalqalah, jadi syiddah. Ni cepat ya. Itu. Kat sini cuba baca, ambil kalimah ni je. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Sama ya, tarik nafas. 1, 2, mula. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Nampak? Punya beza dia. Jangan semua sama. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Sama je tempo dia. Dia tak. Dia sudut talaki, dia sudut sah bacaan sah. Tak ada masalah dari sudut cara bacaan, betul makhrajnya, cuma tempo bacaannya tak cantik lagi. Ini tambah nilai bagi haji-haji yang dah hebat tu, tambah lagi nilai. Inilah kita dapat melalui talaki saja. Kalau kita baca buku dapat tak macam ni? Tak dapat kaedah. Dengan talaki je pun dapat. Yukhrij lana mimma tum. Ini hukumnya iklab. Jangan tutup mulut tum ataupun bunyi nun tun. Dua-dua salah. Tun salah, tum bunyi mim salah. Dia bunyi seakan-akan mim. Nak mim yang disembunyikan kita panggil mim mukhfa. Mim mukhfa tu apa? Mana makhraj huruf mim? Bibir. Ya? Tapi bila kita sembunyikan dia tak tekan kuat sangat. Ada yang buat longgar langsung. Tu kita panggil furjah. Ada yang rapat kita panggil itbaq. Ustaz ni buat kita keliru lah nak ikut mana satu. Ikut yang mana mudah. Saya ajar macam itulah yang mana mudah. Dan Syekh suruh ajar yang mudah tu buka sikit. Tu buka sikit ya. Tu yang saya talaki lah. Dan itu yang Syekh benarkan saya ajar. Tapi ada tak variasi tutup mulut? Ada. Dan mereka mengatakan itu lebih tinggi sanad dia. Ya, lebih tinggi sanad dia.
Jadi adakah kita menafikan? Tak. Bila kita banyak tahu banyak pendapat, kita berlapang dada. Bila kita tahu banyak pendapat, kita akan lebih berlapang dada. Itu yang penting kita berilmu. Jadi orang yang berilmu dengan orang tak berilmu berbeza. Mereka tahu ini kena baca dengan rapat. Dia tak tahu ada pendapat lain kata tak boleh, namanya fuja. Jadi mereka ni sentiasa dengan orang lain salah. Yang tu yang kita nak kecilkan kelompok begini supaya apa? Supaya mereka dapat ilmu. Dari dapat ilmu mereka akan berlapang dada. Itulah mazhab pun ada 4 kan. Ada banyak pendapat. Tak petah lagi cara bacaan dan dia tidak boleh bahkan akidah, tak masalah. Selagi mana bunyi dia ke arah yang betul, maka sah lagi bacaan. Okay. Begitu juga dengan nun mati bertemu dengan ba, sama. Jadi bunyi ini tumbitul ardu min, sama. Min baqliha, baqliha, sama Kita ulang sama-sama. Fad'u lana. Nafas panjang-panjang. 1, 2, mula. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nafas 1, 2, mula. Wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Baik. Ini kita baca dengan kadar 4 harakat. Panjang sangatlah tu, ada yang dah batuk. Maaf lah, tapi memang ayat ni panjang sikit. Tapi sekarang kita buat laju sikit. Ini baca 4 harakat namanya mad wajib. Wajib artinya ulama sepakat kadarnya lebih daripada 2. Ada yang baca 3, ada yang baca 4, ada yang baca 5, ada yang baca 6. Tapi pendapat kita baca dengan 4 ataupun 5. Nampak? Keluasan. Wajib itu bukan artinya kalau tak baca 4 berdosa. Kalau tak baca 5 berdosa. Tak. Bukan itu. Wajib kat sini dalam erti ilmu tajwid perbahasannya adalah ulama sepakat kadar sepakat tu. Ulama ni ulama yang 10 qiraat tu lah, 10 qiraat tu, yang mana kat bawah tu ada 20 orang lagi, dan setiap 2 orang tu dia pecah lagi 2. Banyak kan? Untuk riwayat kita je pun lebih 57 riwayat Hafs dan Asim untuk riwayat kita. Baik, saya sambung. Ulama sepakat kadarnya lebih daripada 2. Bukan bermula 2, maksudnya tidak ada yang kata wah kita 2 rakaat, tak ada. Dia akan bermula daripada 3, 4, 5, 6. Cuma kita baca dengan 4. Boleh tak siapa baca 3, baca 4, je 5? Tak boleh. Sebab kita punya jalan namanya 4, 5. Sebab tu ulama atur kita baca 4 ataupun 5 sahaja yang dibenarkan. Untuk riwayat Hafs dan Asim, Orid Syatibiyah. Kita baca Syatibiyah. Terus kita ulang balik sampai sini ya. Kita baca 4 rakaat dia. Sama-sama tarik nafas. Wa qitha 1, 2, mula. Wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dibezakan soalnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Boleh ya? Bila berhenti ni senyumkan. Sama-sama. Qala atas 1, 2, mula. Qala atastabdiluna
تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Ini tebal ke nipis? Nipis. Bila berhenti, jangan tengok roh tu baris apa. Baris depan Ustaz. Baris depan, baris dua lah depan. Bila berhenti, huruf roh ini yang berbaris dua depan dah tak jadi baris depan. Dia akan jadi sukun. Jadi akan mati. Dia akan mati. Bila mati, tengok sebelumnya. Huruf ya. Itulah punca dibaca nipis. Ya, dan sebelumnya baris atas. Jadi madlin kan. Jadi ni nipis. Dia nipis bacanya tarik saya kata. Khair. Senyumkan. Khair. Huwa khair. Dan mati tu, wakafkan tu jangan ditarik ke atas pula. Khair. Nampaklah. Jangan ditarik lagi. Matikan, landaikan habis. Huwa khair. Macam tu. Ya, boleh. Okay. Nampak tak perbezaan qalqalah dengan huruf sin? Qala atastabdilu. Nampak tu tempo lah kita pakai. Tempo baca tu. Huwa adna. Bukan huwa adna. Tak. Huwa adna. Nampak tempo dia beza kan? Itu ulang balik. Qala atastabdilu. Sama-sama. 1, 2, mula. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Okey, baik. Azan ya. Dulu kot. Saya rasa azan dulu. Baru kita sambung dengan sambung bacaan ni lah. Berikut ya. Sebab ada panjang lagi, ada 3 baris setengah ni. Baru kita sambung dan kita habiskan.
Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahimahullah, kita sambung sedikit lagi ya. Ada lagi baris setengah ya. InsyaAllah saya cuba cepatkan. Okey, baik ya. Kita akan sambung terus lah ya. Tak buang masa. Cuma sini kalau kita nak sambung pada perkataan khairun dengan ihbitu. Kalau kita nak wasalkan, nak sambungkan, dia akan jadi ada nun kecil. Pernah dengar tak? Kita sebut, biasa orang sebut nun wiqayah. Bukan nun wiqayah, nun tanwin namanya ya. Nun tanwin. Jadi bunyi dia khairunih bitu. Khairunih bitu. Ini terpakai pada semua tempat dalam Al-Quran. Bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Alif atasnya ada kepala sad. Namanya hamzah wasal. Maka kita akan bunyi tambah nun kecil tu lah. Nun kecil tu namanya nun tanwin. Ya, nun tanwin. Bukan nun wiqayah. Nun wiqayah tu cerita lain ya. Pada tempat-tempat. Dari sudut bahasa tak kena. Bukan nun wiqayah. Tapi dah popular nun wiqayah tu. Ya. Hanya bukan nun wiqayah tapi nun tanwin. Sekarang ni kita nak sambung. Bila nak dah tu sambung. Bila kita nak mula. Sekarang kita dah berhenti kat sini, wakaf kat sini. Macam mana kita nak mula? Nak baca ah ke u ke i? Kita akan tengok huruf ketiga. Huruf ketiga baris apa? Baris kasrah. Maka hamzah wasal tu pun baris kasrah. Jadi bunyi dia i. Fungsi hamzah wasal ni ketika mula, ketika nak mulakan. Kalau sebelumnya, contoh kedudukan ba ni baris atas, ba kan, maka dia tetap kekal hamzah wasal ni baris bawah. Sama. Jadi kalau kita nak kenal pasti huruf ketiga dia kat sini ba lah. Hamzah wasal 1, 2 ha, ketiga ba. Ba tu baris kasrah ataupun huruf ketiga tu baris atas. Maka hamzah wasal tu kena baris bawah. Itu kaedah dia nak ingat. Kalau ba tu baris depan baru ikut. Contoh kalimah udkhulu. Tu kena ikut ya. Baru ikut. Ini tak ada baris atas. Baris atas selepasnya ada alif lam. Selepas hamzah wasal ada lam. Contoh alhamdulillah, ar-rahman. Kalau baris bawah banyak baris depan, kalau huruf ketiga baris depan. Okey? Jadi kita akan baca dengan baris bawah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Okey, sama-sama ikut ihbitu 1 2 mula. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Itu ya. Wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu
وباءوا بغضب من الله. Nafas paling panjang, 1, 2, mula. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. Ya, kena kemaskan. Tadi jangan sampai alaihimuz, tak, alaihimuz dia tertahan, ya, tertahan nafas, tertahan suara. Huruf zal rokhawah sila, tertahan nafas. Alaihimuz, jangan sampai keluar angin, tahan. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. Ya, ulang balik sama-sama, jangan sampai terlepas zal. 1, 2, mula. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. Kafir, yak sampai situ je. Dengan yak tu kokolah. Yakfuruna, oh tebal. Zalika bi'annahum, jangan tarik ya. Sebab dia terus masuk nun. Bila ada sabun terus masuk. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Ikut ulang balik sama-sama, 1, 2, mula. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Okey, ikut. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ni baru mantap. Haqq. Kan? Pokoklah ni wa yaqtuluna nabiyyi. Yang ni yang nama tamkin. Tamkin yang biasa kita jumpa. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Okey, ikut sama-sama. Wa yaqtulun, 1, 2, mula. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ini waw mati bertemu waw. Boleh pula kita idghamkan kerana dia bukan mat. Ini adalah huruf lin. Waw mati sebelum baris atas. Itu beza dengan tadi. Kulu washrabu tadi. Kan? Yang atas ni. Kulu washrabu. Ni tak boleh. Yang ini boleh. Kenapa? Sebab ini sod ni baris atas. Kalau baris depan asu kena berumah tamkin lah. Jadi tak boleh. Ini kena idghamkan. Okey, baik. Saya rasa sekadar ini sahaja pertemuan kita pada malam ini. Ya. Nanti kat rumah boleh tengok YouTube kan, di YouTube kan, ulang kaji balik. Ya, ulang kaji balik. Banyak hari ni kita dapat sentuh bagaimana tempo bacaan, qalqalah,
mana makhraj, sifat. Jadi benda-benda macam tu untuk tambah nilai diri kita. Janganlah kita asyik dengan benda yang sama je. Kalau kita pun nak upgrade bacaan kita bila kita nak upgrade. Ini renung-renungkanlah. Muhasabah diri kita, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan peluang untuk kita mentalaki Al-Quran dengan mana-mana para masyayikh yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi saya tutuplah pertemuan kita ini dengan minta maaf yang banyak atas segala kekurangan, dan terima kasih juga atas perhatian semua. Dapat tumpukan sampai hujung sanggup tahan mata, tahan duduk kerana apa? Kerana Allah dengan ayat suci Quran ni boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.